Nabi Lot alaihi salam merupakan putera dari Haran bin Tarah. Beliau adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan demikian, Ibrahim dan Haran adalah bersaudara. Nabi Lot beriman dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh bapa saudaranya Ibrahim. Setelah itu Lot beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata, "Aku hendak berhijrah kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah Jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana." Surah Al-Ankabut, ayat 26. Beliau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan mendapat petunjuk melalui perantaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk berdakwah kepada penduduk Sodom yang pada saat itu merupakan sebuah kampung di Jordan. Para pakar sejarah menyebut bahawa kaum Nabi Lot alaihi salam adalah kaum besar yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka menetap di sebuah kampung yang bernama Sodom. Ia merupakan kampung terbesar daripada penempatan kaum Nabi Lot berbanding kampung-kampung yang lain.